Jom teman saya buat sambal taun kulit lembu versi tidak pedas. Kulit lembu ni saya beli yang sudah masuk dah, mudah kerja saya lah. Dari RTC Azmi Ijuk Farm. Nak mudah beli dekat online jahlo ni. Boleh tahan 2 tahun kalau simpan dalam peti sejuk beku. Berat dia 250 gram. Okey, jom kita masak. Mula-mula kita buka dulu paket tu. Lepas tu kita masuk dalam penyejak untuk kita cuci dia lah. Ya, penyejak nampak kecil lah pula. Kita tukar yang besar lah. Cuci bersih dengan air pahit. Lepas tu pelera-pelera lah kulit lembu tu. Lepas tu sediakan periuk, masukkan minyak secukupnya untuk kita menumis lah. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Masukkan bawang merah, bawang putih yang telah dihiris, tumis sampai naik bau. Masukkan lada merah besar, lada hijau besar dan cili padi merah yang telah dibuang biji dan hiris kasar. Tip nak bagi sambal taun tu tak pedas, jangan letak lada banyak lah. Lepas tu buang biji lada tu. Biji lada tu lah membuatkan pedasnya. Kacau bias bati dan biar dia naik bau. Selepas naik bau, masukkan ikan bilis. Kacau bias bati, lepas tu biar naik bau dan dia nampak garing sikit. Selepas naik bau, masukkan lengkuas muda yang siap potong dah. Lengkuas ni ya sifat dia masak. Kalau si awak suka masak, letak banyak. Kalau tak suka, letak dah sikit. Saya ni tak suka masak, jadi saya letak just nice lah. Kacau bias bati biar dia naik bau. Bila dah naik bau, masukkan kulit lembu. Kacau bias sebati. Bila dah sebati, masukkan santan. Masukkan 2 kotak dah. Sambal taun ni saya baru tahu dia kena kuah pekat. Jadi kena banyak sate, letak sikit je air. Air masuk tu saya letak dalam kotak sate kosong tu. Lepas tu saya masuk dalam kuali lah. Kacau bias bati, lepas tu biar dia mendidih sikit. Bila dah mendidih, masukkan asam keping. Nampak kuah pekat, masukkan air sedikit. Kacau bias sebati. Masukkan garam dan gula secukupnya. Kalau saya masak, saya tak suka guna serbuk perasa. Saya ganti dengan gula. Sebab gula boleh balancekan rasa dia. Ni cara saya, cara lain saya tak tahulah. Kacau bias bati, lepas tu rasa balik lah. Alamak, rasa masak lah pula saya buat asam keping. Lepas tu bagi mendidih sikit. Okey, siap sambal taun kulit lembu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.